Tentang line up Liverpool, aku tak adalah komplain sangatlah pasal line up tu. Sebab line up yang sama perform masa lawan Villa dan juga Madrid. So bagiku tak ada sebab pun slot nak tukar. Kalau contohnya dia tukar dan kalah pula, nanti sama juga, orang akan bising juga. Orang akan cakap yang awat, dia ni nak tukar a winning formula. Cuma mungkinlah bagiku level of fitness pemain-pemain tu main peranan lah. Sebab Liverpool kena lenjan main 3 game besar dalam masa seminggu. Unless pemain ni bernama Szoboszlai, yang mungkin sekarang ni pun dia tak rasa apa-apa walaupun bermain di tahap tinggi. Tentang build up Liverpool pula, Liverpool masih lagi gunakan template yang sama. Either long ball daripada Mamarashvili ataupun right hand side lah, Bradley dan juga Konate. Dia akan cuba feed direct lah pada Muhammad Salah. Kita tengok hari tu Liverpool mampu buat semasa menentang Aston Villa dan juga Real Madrid. Tapi plan ni boleh kata gagal lah total, sebab Nico O'Reilly yang very agresif. Dia ni menekan dan juga rapat dengan Salah. Dan City ni cerdik lah. Dari minit kedua lagi, Haaland kita boleh nampak yang dia ni memang melekat kepada Van Dijk. Depa biarkan Konate the one yang kosong. Jadi basically City pastikan Liverpool hanya ada option untuk funnel bola ke bahagian kanan saja. Haaland dia akan buat larian curve, so that Van Dijk tak boleh terima bola daripada goalkeeper. Bila bola sampai ke Konate, Foden pula baru akan bagi pressure lah. Dalam video sebelum ni pun aku ada cakap lah pasal benda ni. Apa boleh tengok lah link dekat atas ni, tentang bagaimana lawan membiarkan Konate banyak pegangan bola musim ni. And opponent pun dia bagi responsible. Dia put onus on Konate to distribute the ball well. Dan Konate lah bertanggungjawab untuk pastikan bola tu sampai ke depan lah, sampai ke final third. Bila Konate terpaksa hantar bola ke depan, bola-bola long ball ni, dari situ plan City ni senang je. Nico Gonzalez dan juga Bernardo dia akan ready nak sapu bola kedua ataupun bola ketiga. Sebab mudah. Masa tu midfielder Liverpool dia akan turun ke bawah sikit untuk bantu build up, sampaikan dia akan tertinggal lubang besar lah dekat bahagian tengah tu. Dan Bernardo Silva dan juga Nico Gonzalez memang dia boleh sapu bersih lah. Dia akan sweep bola tu, menjadikan straight away City akan dapat bola semula.